You know that I love your mom, right? If you see your hand, how big you think I love your mom? Perkongsian terbaru Bella Astila di Instagram sekali lagi mencuri perhatian ramai. Namun kali ini, bukan sekadar video biasa, sebaliknya sebuah rakaman yang penuh emosi dan makna buat dirinya serta keluarga. Bella menjelaskan bahawa video tersebut sebenarnya dirakam pada November 2025 ketika mereka sekeluarga melalui satu detik yang sangat bermakna. Walaupun durasinya hanya beberapa minit, Bella menyifatkan setiap saat dalam video itu menyimpan kenangan yang akan sentiasa dikenangnya sepanjang hayat. Dalam kapsion yang menyentuh hati, Bella turut berkongsi bahawa bulan Julai sentiasa menjadi bulan paling istimewa buat dirinya kerana kedua-dua cahaya matanya, Aiden dan Ara, menyambut ulang tahun kelahiran pada bulan tersebut. Aiden kini berusia 9 tahun, manakala Ara pula menyambut ulang tahun ke-6. Bella meluahkan rasa syukur kerana dapat melihat kedua-dua anaknya membesar dengan penuh kasih sayang, kebaikan dan kegembiraan. Sebagai seorang ibu, Bella berkata doa yang tidak pernah putus adalah agar anak-anaknya sentiasa dikelilingi insan yang ikhlas serta mampu membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Namun, bahagian yang paling mencuri perhatian ramai adalah ucapan khas Bella kepada tunangnya, Syed Saddiq. Bella mengucapkan terima kasih kepada Syed Saddiq kerana sentiasa hadir dalam kehidupan Aiden dan Ara dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang. Bella turut mengakui bahawa kehadiran Syed Saddiq telah membawa sinar kebahagiaan dalam kehidupan anak-anaknya, sesuatu yang akan sentiasa dihargainya. Perkongsian itu pantas dibanjiri ribuan komen daripada netizen yang tersentuh melihat hubungan mereka. Ramai memuji tindakan Syed Saddiq yang dikatakan sangat menghormati Aiden dan Ara walaupun kedua-duanya masih kecil. Malah, netizen menyatakan bahawa sebelum mengambil langkah untuk membina keluarga bersama Bella, Syed Saddiq terlebih dahulu berbincang dan mendapatkan persetujuan anak-anak Bella. Menurut seorang netizen, cara Syed Saddiq menerangkan perkara tersebut kepada Aiden dan Ara dengan bahasa yang mudah difahami menunjukkan kematangan serta rasa hormat terhadap perasaan mereka. Ada juga yang memuji komunikasi mereka sebagai sesuatu yang luar biasa kerana tiada seorang pun yang diketepikan, termasuk Ara yang masih kecil. Bagi mereka, itulah contoh sebuah keluarga yang dibina atas dasar saling menghormati dan memahami. Seorang selebriti turut meninggalkan komen dengan mengucapkan tahniah serta mendoakan kebahagiaan pasangan itu. Katanya, selepas setiap ujian pasti Allah menghadiahkan pelangi kepada mereka yang sentiasa percaya kepada perancangannya. Selain itu, ramai netizen menyifatkan tindakan Syed Saddiq sebagai contoh terbaik, seorang bakal bapa yang bukan sahaja menyayangi pasangan, malah turut menjaga emosi dan perasaan anak-anak. Tidak kurang juga yang berharap agar hubungan Bella Astila dan Syed Saddiq terus dipermudahkan sehingga ke jenjang pelamin serta dapat membina sebuah keluarga yang bahagia bersama Aiden dan Ara. Nampaknya, perkongsian ringkas Bella kali ini bukan sekadar video kenangan, malah menjadi bukti bahawa kasih sayang, komunikasi dan rasa hormat antara pasangan serta anak-anak mampu menyentuh hati ramai. Apa pula pendapat anda? Adakah anda turut tersentuh dengan perkongsian Bella Astila ini? Tinggalkan komen anda di bawah.